Adakah ini menjadi bukti bahawa masyarakat Mesir purba pada zaman dahulu telah pun mempunyai sebuah mesin terbang? Rahsia ini tersembunyi di lembah Sakura selama lebih beribu-ribu tahun. Pada tahun 1898, sekumpulan arkeologi telah menemui sebuah objek yang unik di dalam salah sebuah makam Mesir purba, yang mana objek tersebut menyerupai kepada bentuk seperti seakan-akan pesawat moden. Persoalannya, ianya dibina lebih daripada 2000 tahun. Ada saintis yang menjelaskan bahawa ia hanyalah sekadar burung kayu. Tetapi ada juga saintis yang cuba mempersoalkan kenapa ianya mempunyai sayap yang berbentuk seperti aerodinamik seperti pesawat moden kita pada hari ini, dan kenapa ia bentuk badannya juga lebih mempunyai ciri-ciri aerodinamik seperti pesawat moden kita pada hari ini berbanding dengan burung-burung biasa. Apa yang lebih mengejutkan adalah ada beberapa penyelidik yang telah pun membina objek tersebut dalam sebuah simulasi, dan hasilnya mereka berjaya menerbangkan objek tersebut dengan hanya sedikit modifikasi kecil yang diletakkan pada ekor burung kayu itu. Adakah ini bukti juga bahawa tamadun purba pada zaman dahulu telah pun memahami konsep aerodinamik sebelum kita? Bayangkan jika tamadun purba zaman dahulu telah pun memahami konsep penerbangan, apakah lagi sejarah yang belum terungkai dan kita ketahui? Macam biasa, kasih komen dekat bawah dan jangan lupa follow untuk ketahui lebih lagi teknologi misteri.